sekarang berada di Johor untuk pusingan yang terakhir bagi musim 2025. Jadi excitednya kita orang kali ni. Macam biasa kita orang nak tunjuk korang tempat menarik tapi special sikit kat sini. Sebab apa, Syed? Kita terjah kedai orang tapi bukan orang biasa-biasa. Siapakah dia? Itulah saya pun tak sabar. Katanya ada tetamu istimewa kat dalam. Perut pun dah lapar, dah bunyi kiong, kiong, kiong. Dah, jom. Tu. Siapa tu? Assalamualaikum. Tetamu istimewa kali ni, Syed. Kita ada siapa? Kita ada Adam dan juga Adi Bashar. Hai guys, Assalamualaikum. Salam. Kita orang kat mana sebenarnya ni? Akak sekarang ada dekat restoran Hijau Daun, kedai mak saya lah. So kita lah yang tetamu sekarang ni. Tapi ni budak ni buat apa? Rumah saya kat belakang ni je. Oh, that's why lah. Patutlah. Adik pun ada. Tapi kita dengar famous juga kedai ni. Selalu buka pukul berapa sampai pukul berapa. Dan apa je ada kat kedai tu? Biasanya mak saya buka kedai ni dalam pukul 5 gitu dah buka lah. So, pagi biasa tekan hidang macam spaghetti, nasi goreng, mihun, Maggi goreng. Dan dalam pukul 10 macam tu baru dah start masak-masak makanan tengah hari lah. Macam nasi campur semua. Yang duduk belakang ni je, Sapoi ke tak? Apoi. Betul Regular ke? customer. Okey. So bolehlah duduk sini makan sekali. Saya suka makan roti canai dia. Pagi-pagi datang makan roti canai dia. Yang special dia kat sini roti canai? Betul. Yang paling banyak pujian, orang kata compliment tu roti canai lah. Biasa orang banyak. Canai dia garing, sedap. Okey, jom kita makan. Bismillah. Biasanya Kak Shan dengan Kak Nasha yang buat, tapi kali ni kita orang pula yang buat. So Dam, kat sini apa aktiviti yang ada Dam? So macam kalau korang tengok kat belakang kita orang ni ada tasik. So biasanya orang selalu bagi ikan makan lah. Dan kat tepi-tepi tu biasanya orang banyak buat yoga pagi-pagi. Tempat Sirepak ni adalah tempat yang sangat besar. So pelbagai-pelbagai aktiviti lagi yang macam ada. Jadi kita orang akan tunjuk dekat korang. Okey? Dan kat Sirepak sini juga saya dengan Adam selalu membuat fitness. Sebab apa kita membuat fitness kat sini? Kat sini sangat tenang dan juga kita orang boleh push limit kita orang dengan menikmati alam jugalah. Okay, Adib, jom. Okay, let's go. Tepi. Aduh, ni kan orang-orang Johor, tempat Johor. Biarlah orang-orang Johor yang buat, betul tak Adam? Betul. So, dekat sini, tempat menarik di Puteri Harbour ialah nama dia adalah S Park. So, pelbagai-pelbagai aktiviti yang menarik dan Avenger kat sini. Avenger kat sini, apa aktiviti yang ada Dam? So yang pertama saya boleh tunjuk kat korang yang sini ada go-kart dan ada high rope. Lagi ada kayak, ada paintball, ada futsal, ada track motocross, ada ATV. So tempat-tempat yang sangat adventure lah. Kalau korang nak uji bakat korang boleh datang sini lah untuk buat family holiday ke apa ke, betul tak? So apa yang berani Kemari JB Style. Okeylah, kita orang nak pergi jalan-jalan lagi. Korang saksikan. Bye-bye. Hai, itulah dia. Semua disapu, kita nak buat apa? Dah, semua tempat dia nak ambil. Tak boleh nak bercakap langsung. Kita macam budak Milo je, Syed. Tapi iyalah, dia kan orang Johor, dia lah paling tahu. JB Style. Tempat-tempat menarik yang dikenalkan oleh Adam Mukriz dan Adi Bashar. Dah malas cakap banyak. Jom pergi track, Syed. Kita ada apa minggu ni? pusingan 10 kot. Last mestilah paling gempak sekali sebelum menutupnya musim 2025. Kita ada macam-macam aktiviti. Yang first semestinya korang kenalah jadikan benda ni. Orang punya main point adalah mencari siapa juara keseluruhan. CP125 dengan Pro N Cup. Dan tak nak cakap banyak, minggu ni ada Majestic Johor Festival. Lepas tu kita ada ada konsert, Syed. Yes, lepas tu ada siapa datang? Moana. Betul lah, Moana. Yes, selepas tu belilah happy bag. Mana tahu last round ni korang paling bertuah dapat menang motor. Ada artis datang. Hello Saini. Nak tahu lagu dia macam mana? Sayang. Ya iya sayang. Aduh, ayolah sayang. Sayang.